Ni saya buat ukuran. Korang nampak tak? Apa yang saya buat ukuran ni adalah ni kita buat ukuran. Korang boleh tengok ada berapa saiz dia. Dia ada 2 telur. Okey, nampak tak? So, bila anda yang tak pernah cuba untuk bertelur tapi nak pregnant, korang kena dapatkan telur ni dulu, baru you all boleh pregnant. Tak semestinya korang ada period. Period tak menunjukkan korang bertelur. So, period dengan bertelur benda berbeza. So, you all nampak tak? Ada 2 biji telur sebelah kiri. Jadi korang tengok saiz dia yang kita dah ukur dekat sini kan. So, ramai tak yang dah pernah cuba ubat subur tetapi tak pernah buat scan ataupun tak tahu pun nak check dan tak pernah pun scan dekat klinik nak check. So, bila korang makan ubat subur, korang kena buat scan TVS. Nampak tak scan TVS ni? Yang mana kita nak ukur saiz telur anda. So, kalau korang yang aim nak mengandung by 2026, nak pregnant kan 2026, kita nak make sure korang ni bertelur dulu. Bertelur tu maksudnya kena saiz yang cantik. Cuba korang